Pizza kayu api yang pernah viral dekat Lostak tu rupanya dah pindah. Lokasi kedai Depola ni dekat tepi jalan je. Lagi senang nak singgah makan. Dekat Uncle John's Pizza kayu api ni ada 15 jenis topping pizza. Tu dengan sos pizza ni depa buat sendiri. Yang penting kedai ni orang Melayu kita punya. So memang 100% halal. Kalau hampa suka makan pedas, masa order boleh minta tambah cili padi. Yang kami order ni antara yang best seller dekat sini. Macam BBQ lamb dengan Hawaiian chicken. Yang tak biasa makan pizza kayu api ni, hampa wajib mencuba. Pizza kayu api ni ada rasa smoky-smoky. Boleh kata saiz pizza kat sini pun besar. Boleh makan 2 hingga 3 orang. Tekstur roti dia memang lembut. Topping pun banyak dipebuh. Walaupun dah pindah kedai baru, pizza dia masih sedap macam dulu. Bukan tu je, mushroom soup, garlic bread dengan waffle pun ada. Ayak, jangan katalah banyak pilihan yang hampa boleh pilih. Lokasi kedai ni bertentangan dengan Jepam Anak Bukit. Nak take away boleh, nak dine in pun boleh. Meja banyak, kedai pun luas. Jangan risau pasal harga, masih mampu milik dan berpatutan untuk semua orang. Depa buka setiap hari dari pukul 4.30 petang hingga 10 malam. Jadi, hampa orang Alostak, Jitra dan yang berdekatan, pilah singgah makan pizza dekat Uncle John's Pizza Kayu Api. Dah cuba, mesti nak lagi.